Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Saidatul Nisa binti Rosdi merupakan pegawai eksekutif dari syarikat Teman Siber bersama Nurul Damia binti Zulkifli akan membentangkan satu garis panduan penggunaan kecerdasan buatan dalam kalangan murid sekolah. Umum mengetahui kecanggihan kecerdasan buatan semakin menarik perhatian murid. Ramai menggunakannya sebagai alat bantuan, tetapi ada juga yang menjadikannya sebagai teman rapat. Mereka berbual panjang, meluahkan perasaan sehingga berasa lebih selesa bersama chatbot berbanding manusia di dunia nyata. Lantaran itu, pihak kami dari Teman Siber ingin mencadangkan satu garis panduan kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu mengimbangi interaksi digital dan sosial dalam kalangan murid. Hadirin, garis panduan ini bertepatan dengan SDG 4, iaitu pendidikan berkualiti. Objektif garis panduan ini ialah untuk meningkatkan kesedaran dalam diri murid tentang perbezaan hubungan digital bersama AI dan hubungan sosial bersama manusia yang sebenar. Garis panduan ini dapat dilaksanakan melalui penggunaan produk ciptaan syarikat kami, iaitu modul seri. Produk ini berbentuk modul pendidikan interaktif dan aktiviti kendiri yang dapat dijalankan di sekolah. Dalam modul seri ini terdapat 3 aktiviti utama yang dapat dijalankan oleh murid-murid, iaitu jurnal seri, cabaran 30 minit nyata dan permainan peranan role play. Kesan pelaksanaan garis panduan menggunakan modul ciptaan kami ini ialah murid akan lebih berkeyakinan untuk berkomunikasi dengan rakan dan guru. Selain itu, suasana sekolah menjadi lebih ceria dan komunikatif. Akhir sekali, hubungan insan kembali menjadi nilai utama dalam kalangan murid. Semoga pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mempertimbangkan cadangan garis panduan ini. Sekian sahaja daripada saya. Salam cakna untuk semua.